Panggil Dahlia. Panggil Dahlia balik. Ain. Panggil Dahlia balik. Okey, kau standby je Dahlia. Tambah satu. Lepas tu dia tambah minus ni. Itu jadi 2x. Okey dah. Dahlia faham tak? Faham ke? Y tambah Y. 2y. 2x lah. Y. Betul. Ain. Tengah tu ada dia kata y. Y tambah Y. Bukan tadi 2y. Betul lah. Okey. Kawan-kawan yang lain dekat online pun boleh balas. Chan, kau nak jawab pun boleh juga Chan. Kau type dekat chat tu, chatting tu. Chat. Okey. Ain. Yang Ain pula. Ain, cik. Tak. Kau Lia. Kau Lia. Dahlia kau. Dahlia mana? Ya. Okey, standby. Jadi kau. Okey. 2y tambah 2y. 2y tambah 2y. 4y. Dahsyat. Makin pandai. Tak puas hati. 2y tambah 3y. 5y. Kenapa kau pandai sangat? Aku susah kan? Adik itu ya Allah. 10y tambah y. 10y. Tambah y. 11y. Terror lah kau. Kenapa kau terror sangat? Cikgu ajar. Kalau terror, okey, saya susahkan sikit soalan boleh? Boleh. 20x tolak 15x. Aduh, 20x tolak 15x. Siapa yang nak jawab boleh? Okey, yang ada dekat line, dekat Google Meet, siapa nak jawab tolong tulis sana. Tio, Liu, Tio Jia, Tio. 10x. 20x tolak 15x. 5x. Jawapannya 10x. Tio, jawab Tio. 5x. Kuat sikit Tio. Sekejap 5x. Kau dengar lihat jawapan Tio. Tio, jawab sekali lagi. 5x. 20x tolak 15x. Okey dia, sekali lagi dia. 20x tolak 15x. 10x. Ya. Gin ke jawapan dia 5x. Okey, tak apa dia. Kau nombor besar nampak macam masalah. Okey, aku mula dengan 10y tolak y. Gin, betul Gin? 10y tolak y. Ya. 9y. Kenapa pandai? Cikgu ajar. 20x tolak 15x. 10x. Kenapa tak pandai? 20x tolak 15x. Thank you, Gin. 20x tolak 15x. Ya. Oh ya. Kau ada lagi ke situ? Tak dapat ni Okey. 10z tolak 2z. 10z tolak 2z. 8z. Kenapa pandai? Aduh. Kenapa faham? Saya tak faham lah cikgu. 20x tolak 15x ni. Macam mana? 20 tolak 15 berapa?
20 tolak 15 berapa? Bermaksud kat sini kajian saya, awak tak boleh main nombor besar. 20 tolak 15 berapa? 10. 20. 20. 20 tolak 1 berapa? 19. Ui, pandainya. 20 tolak 2. 2 berapa? 18. Pandainya. 20 tolak 3 berapa? 17. 20 tolak 5. 20 tolak 20 tolak 15 berapa? 5. Yo. Pap. Pandainya. Kenapa pandai? Kenapa pandai? Kenapa pandai? Ya. Ya, cikgu. Kenapa pandai? Betul jawapannya. Saya tak tahu cikgu ajar. Ha. 20 M tolak M. 19 M. Ui, pandainya. 20 M tolak 19 M. 1 M. Pandainya. 20 N. 20 N tolak 2 N. 18 N. Ui, pandainya. 20 N tolak 18 N. 1 N. 20 N tolak 18 N. 2 N. Ui, pandainya. 30 N tolak 29 N. 1 N. Pandainya. Okey. Kejap ya Baik. Kejap, tarik. Okey. Dah pandai kan? Dah pandai? Cikgu. Okey, maksudnya 100 Y tolak 50 Y. Apa? 100 1000 Y. 100 100 Y Y. tolak 50 Y. 50 Y. Jawapannya apa? 50 Y. Pandainya. 100 Y tolak 30 Y. 100 Y tolak 30 Y. Ah, 70 Y. oi, pandainya. Dah. Boleh? Dah. 50 Z. Cikgu. 50 Z tambah 10 Z. 60 Z. Ui, pandainya. Z tambah Z. 2 Z. Ui, teranya. Z tambah 3 Z. 4 Z. Ui, pandainya. Betul-betul pandai ni. Betul pandai dah. Betul. A tambah B. Ambil kau. Tambah B. Alamak. Ingat. Pernah isi minyak motor ayah dengan air tak? Tak. Kalau tak jangan. Okey, kalau tak. Kalau buat juga. Azlan Sukir. Welcome back. Tuan Azlan. Azlan daripada Sabah Azlan Tuan Azlan daripada Sabah Alamak, suara tak dengar tuan. Tuan tak buka speaker. Tuan tak buka speaker. Okey. Dulu di Sabah. Ya Tuan Azlan, daripada Sabah ke? Oh, sahabat baik Cikgu Nordin Nordin lah. Satu kelas. Cikgu Nordin. Nordin Pungat. Ya. UPM. UPM.
Ingat Usain Janggut? Ah, Usain Janggut kenal? tak kenal. Saya Usain batch Janggut. lama ni. Batch, Ha? batch orang nak pencin dah. Yeah. Di kebun banyak. Aku tengah layan budak-budak ni, cikgu. Tuan. Ah. Aku, Oh, salah aku tengah layan budak-budak. Boleh join kat first stage situ. Okey, saya Okey. lah. Apa, Lan? Selalunya ingat dengan cikgu-cikgu semua. Oh. Dapat link Tengok ada tu. Jumpa link kat mana? Link kat mana? Kat grup mana? Tak apa lah. Minta maaf banyak lah. Ha? Minta maaf banyak. Saya keluar dulu lah sebab dia budak lah. Bagus. Tak, dia tengah PD-PD. Tengah PD-PDR. No problem. Dua je join. Okay. Sorry. No problem. Lan, thank you. Okay. Kan kat Sabah mana? Sabah KK. Tu kau terima dulu lah sekolah agama KK. Kawan pernah sampai dekat ceramah dekat Stadium Mini Putrajaya. Depan bangunan yayasan tu. Oh. Masa tu grup daripada Berita Harian sana bawa lah. Lepas tu habis tu Aktif lah. Kawan sampai landing hari Jumaat malam, malam Jumaat. Jumaat pagi tu kawan stop. Jumaat pagi top pukul 12 siap-siap ada tim yang Pulau Pinang masuk pukul 5 packing barang terus pergi ke naik Hilux. Oh. 3 biji Hilux naik terus ke Kiningau. Oh. Saya pagi besok saya talk pukul 8 saya talk sampai pukul 12. Terus saya punya grup Johor balik ke airport. Airport nak terbang pukul 5 ke 4 macam tu lah. 4.30 saya ingat tiketnya. Terus saya balik lah. Memang sempat beli mutiara tu lah. Mutiara dekat pasar Filipin tu Kampung kat mana kampung? Kampung saya. Sebergam. Yo, Ya. Sebergam. Sebergam? Sebergam Johor. P151. Adik-beradik dengan siapa? P151. Adik-beradik dengan siapa? Ni dah dapat dah dapat jawapan. Macam mana? Adik-beradik dengan siapa? Menyanyi. Jalan tak boleh jalan kan? Adik-beradik dengan siapa? Allah. Keluarga. Sebergam. Aku agak jangan apa? Semua. Semua kat Keluang. Semua kat Sebergam Keluang. Dia Keluang. Nordin pun kat Keluang. Oh, ni adik Nordin ni. Ya. Oh. Asal pungut je grup dia lah tu. Saya tahu lah. Sebab saya Ramli, Nordin, Pungut, Rosnani wilayah persekutuan, PPD wilayah. Oh. Kerja kat PPD wilayah. Farida, Pungut, vocational. Dulu buat meniaga lah. Lepas tu bila dasar kerajaan, lepas tu masuk dalam pendidikan lah. Oh. Nordin sekarang meniaga emas dia. Nordin yang kita tahu. Kawan saya tu yang Adam tu lah, Adam Maksih. Itu kawan satu sekolah lah kami semua. Oh. Sekolah tu first batch adalah kita orang yang sekolah. Saya form 3 masuk situ. High school masa tu sekolah mana? High school Tak, sekolah Datuk ni, Pramanda Dulu first Datuk Abdul Mandah. Ni aku kat Sedara kan. Saya sekarang mengajar Sedara. Belum kadang petang. Tingkatan 3 situ. First sekolah baru. Form 3 saya masuk sini. Form 4 kena pergi Form 4, Form 5 kena pergi Renggam masa tu. Tak ada sekolah sains kat sini. Form 4 saya ke Datuk. Form 1, Form 2 kat Sedara. Form 1, Form 2 saya dekat Sekolah Rendah Semperenggam. Sekolah Rendah Semperenggam. Ya. Sekarang nama sekolah Semperenggam tu tukar nama Sedara. Lepas tu Form 3 baru masuk sekolah tu baru buka. Kau best dengan ni Norminah tak? Norminah tak? Guru kanan ni. Norida. Norida Tahir. Ya, Norida. Aku cakap Norida. Kejap aku cakap Norida. Norida sekarang guru kanan. Dia guru kanan sains kat sini. Dia satu batch dengan Nordin. Mesti dia kenal ke kau. Norida tu dengan saya satu kelas. Ya. Norida. Kejap aku tengok nama dia. Tahir, ada adik dia sama main bola dengan saya. Saya dulu game bola sekolah Datuk. Norida Tahir. Ya, Norida Tahir. Kemudian Norida binti Muhammad Tahir. Anak buah saya nama dia Hafiz Azman. Hafiz? Itu anak buah, anak abang saya. Oh, belajar mana? Dia ngajar sekolah apa? Agama Andak. Hafiz? Cikgu bahasa Inggeris. Okey, jap. Aku cek Hafiz. Bagaimana dengar Hafiz ni? Budak petang kau rasa ni?
Hafiz ni budak bawah jagaan saya. Hafiz. Ya. H eh? Ah, H ke Muhammad? Muhammad Hafiz. Muhammad ni? Hafiz Ya. Kambali eh? Azman. Anak Nafis Azman. anak abang saya. Nafis bin Azman. Mau Nafis Budak Texel. Ya. Budak bawah Nafis. Nafis aku rasa macam Nafis bukan. Nafis budak dia DJ 41. Dia DJ 41 bawa aku. DJ 41 bawa aku. Nafis bin Azman. Muhammad Nafis bin Azman. Itu abang saya lah. Lahir 8 Mei. Grade budak Texel. Dan kau dah duduk Sabah tak boleh sini ke? Tak boleh sini. Ni PKP tak boleh lah. Okey tak maksud tak kau ni rumah memang kat sana lah. Kat Seremban. Sekarang dah pindah Seremban. Dulu sebulan 2 kali saya balik Gempang lah. Okey. Lan aku nak layan budak aku jap sikit ni. Okey. Okey. Baik. Tak nak stay pun tak apa. Aku tengah test budak aku. Okey. Yaya. Ya, cikgu. Okey. Kau dah faham Ya. Okey. Yang lain yang dalam grup Tio, Liu, Tio Jia, Jin Ke, Dia Vasini, Sean Ke, Elvis Low, Chan Z. Sampai tu kau kena jawapan pakai chat. Pakai chat tu chat. Pakai chat tu. Okey. Ya. A tambah B berapa? Ya, cikgu. A tambah B berapa? A tambah B. Kalau tak boleh, kau salin jadi soalan tu je. Okey. Jadi apa? A tambah B apa? Baca balik soalan saya tu. Jawapannya lah. Tahu, cikgu. Tak. Kau dengar tak arahan saya? Baca A balik. tambah B. Dah. Tio, A tambah B, A chia B ke Tio? Puyau Tio. A puyau, A meo, A puyau chia B, A puyau chia C, A puyau chia D, A puyau. Tapi A yau, A chia A yau. A chia A yau. A plus A chia B puyau. Anh Trần số 1 học gì? Chan. Ingat jalan ni. Betul. Guna Chan. bahasa lain. Gen cakap Gen. Ain. Benda tak boleh tambah, jangan tambah Ain. Cikgu kata benda tak boleh tambah. Jangan tambah. Benda tak boleh tambah. Tambah. Jangan tambah. Tak ada jalan. Dia tak. Tak ada jalan. Dia tak ada jalan. Jangan tambah. Soalan yang mana? Ya. A tambah B. A tambah B. Kalau tak ada jalan, salin balik soalan itu. Dia kata A tambah B kalau tak ada jalan, salin balik soalan je. Itulah jawapannya. Kalau ada rumput, Ayanda. Saya. A tambah B. Macam mana salin balik? Bukan yang patutnya hati nombor ke yang salin balik? Kita nak nombor 2A tambah 3B. Macam mana? 2A tambah 3B. 2A tambah B, 2AB. 2A tambah 3B. 2A tambah 3B. Dia tak boleh tambah kan? Ya, kau bahasa. Ya. Kau boleh tambah? Tambah kan? Tak boleh. Salin semula soalan saya tu. 2A tambah 3B. Dah. Sekejap. Tak ingat ni macam nak buat Tak, benda tak boleh tambah. Jangan tambah. Benda tak sama. Ya. 7Z tambah 8Y.
Jadi Tujuh Z tambah 8Y. Ain, benda tak sama jangan tambah. ya. Jangan tambah. Benda tak sama, minyak dengan air jangan campur. Jangan campurkan. Ular dengan katak jangan duduk dalam rumah yang sama. Naga dengan gajah, naga dengan rimau jangan duduk dalam rumah yang sama. Ular dengan ain jangan duduk dalam rumah yang sama. Dah. Jangan campurkan dia. Dah. Dia tak boleh campur. Ya ilaha illallah. Jangan campur. Benda yang beza. Salin semula, salin saja soalan itu. Itulah jawapannya. Pergi universiti, pergi Amerika, pergi dunia. Kau jadi Perdana Menteri, kau jadi Amerika, kau jadi sakti jadi dewa. Terus jadi dewa. Dah. 3A tambah 8C. 3A tambah 8C. Confusion. A dengan C sama ke? A dengan C sama ke? Tak sama jangan tambah. Salin balik soalan tu. Ya. Jadi jawapannya apa? Soalan saya lah 3A tambah 8C. Jadi jawapannya ialah Takkan 3A tambah 8C juga pandainya. Pandainya. Aku dah cakap. Salin balik soalannya. Salin balik soalannya yang tadi ayah dah bagi lah. 3A tambah 8C. Jawapannya? 3A tambah 8C. Pandai. Apa kau pandai? Dah. Dah, faham. Okey. A tambah B. A tambah B. Kalau salin balik A tambah B juga. Yelah, pandainya. Cemerlang. Pandai. Pandai sekali dalam dunia, tak ada orang yang pandai selain kau. Ain. Serius lah yang dia. Serius, sumpah walilah demi Allah. Allah. Demi Allah. Kau ingat je petuanya. Benda tak sama jangan tambah. Habis cerita. Dah. Okey. A tambah B tambah C. Berapa jawapannya? A tambah B tambah C. Pandainya. Hebat tak cikgu ajar? Dah. Sebab ayah dia kalau ajar senang, mudah. Okey. A tambah B tambah C tambah D. Ayah dia soalan senang dan benda tu tak sama, tak payah tambah. Ya, aku nak juga jawapannya apa? A tambah B tambah C tambah D. Ini yang budak-budak seluruh dunia tak boleh jawab. Ini yang Selain dia kan dia orang tak belajar. Itulah dia tak faham. Dia budak-budak BBNU ni. Dia macam tu lah. Okey Ain, sebab kau dah makin pandai, aku up lagi soalan 7A tambah B tambah A. Ambil kau. Konsep dia sama lah. Apa dia? 7A tambah B. 7A tambah B tambah A. Sama dengan berapa? Okey, tak sama. Tak sama, tak boleh tambah. So 7A. 7A tambah B. Yang belakang. So kira 7A tambah B tambah A. Jadi jawapannya. Kalau nak samakan A
A dengan A tak boleh sebab A tu kat belakang. Dia So, tak, jadi 7A tambah B tambah A. dia tak kisah dia depan belakang ke, janji dia sama dia tambah. Tak sama jangan tambah. Jadi jawapannya apa? 7A tambah B tambah A. Kenapa 7 tak tambah dengan A? Kenapa 7A tak tambah dengan A? Oh, kena tambah. So, kira 7 takkan 7 A pula. 7 tambah 1 apa? 8. Jadi, So, 8A tambah B. faham ke? Faham? Betul lah tu. Okey. Aku kalau ada hadiah duit, apa? Apa kan? Kau nak cakap apa? Apa dia? Nak cakap apa? Nak cakap apa lagi? Itu yang apa tu? Yang ribu ratus yang apa tu? Bukan gajah lah, apa yang kena kalau dia bahagi darab pula. Kubada satu. Apa dia? Kubada satu. Kubada satu. Yang satu lagi yang panjang tu, ingat tak yang kita buat dalam kelas masa yang Pokli. Pokli. Tuta. Kan, bukan tutup tak. Yang papanjang tu, yang apa? Papan. Ta. Tatu. Tatu, Itu lain. Itu rotation. Itu lain rotation. Okey. Tio, aku nak test budak aku jap Tio Jiaseng. Tio. Ada. Okey. Tio, kau tengok. Kau suara kuat sikit lah Tio, tak dengar. Aku jerit ni. Ada. Okey, Tio. A tambah B. A tambah B tak biar peduli. Bagus. Jadi jawapannya? A tambah B. Pandai. Lu pandai. Lu kalau jumpa saya punya budak ini Ain ni. Kak Yong. Ain kau dah habis Okey, Ain kau dah habis kan? Bye. Okey, thank you Tio. Tio, 2A tambah A. Tio, 2A tambah A. 2A kuasa 2. Tio, 2A tambah A. 3A. 2A tambah A. 3A. 3A. Pandai. Okey. 2A tambah B tambah A. 2A tambah B tambah A. 2A tambah B tambah A. 3A tambah B. Oh. Padu. Orang memang power lah. Tadi tu KL punya orang tau. KL punya orang dengan Sabah punya orang tadi tau. Itu tadi yang tanya saya tadi tu KL punya orang dengan Sabah punya orang. Dia nak tengok saya ajar budak macam mana. Bagus. Sangat pandai. Okey, very good. Okey, sekarang tengok Dengar baik-baik tau. 2A tambah 3B tambah 2A tambah 3B. 2A tambah 3B tambah 2A tambah 3B. Lai. Cai Chen. A plus san B plus chia A chia san B. Halo. Cikgu boleh tulis Chan. dalam chat tak? Dalam chat. Dua A tambah 3B tambah 2A tambah 3B. Kan?
6A tambah 8B. Salah. Sama-sama boleh kahwin, sama-sama boleh join, boleh geng. Sama jangan geng. A sama A boleh geng, B sama B boleh geng. Sabang geng sama Cia. Puyau. Okey, Chan. 4A, 6B. Sekali lagi. Gin. 4A, 8B. 4A, 6B. Tak kau besar, Mak. Abang besar. Okey, sikit lagi. Oh, masa sudah habis ah. Sikit lagi ya. Aku main 6 nombor ah. 2A tambah 3B tolak 2A tolak 3B. Ha. Ya. Apa ya? Oh, ya kau kat sana Puyau, salah. 2A tambah 3B tolak 2A tolak 2. A Belajar tolak belum B. BF lagi. Okey, baca Tio, pergi baca. Ha? Elvis. A tolak B. Salah. 2A tambah 3B tolak 2A tolak 3B. 1. Sorry. Ya Allah. Sorry. Siapa cakap kosong tadi? Saya. Ya. Ayo. Sorry. Aku tak perasan. Sorry. Kosong. Ya, apa ya? Betulnya hari ni kita Ya. Sorry. Okey, last topic. Betul. Pandai korang lah. Korang sebut pandai lah. ada Korang SP. pandai lah. Hah? Okey, last. 2A tambah. Korang pandai ya. 2A tambah 2B tambah 2C tambah 2A tambah 2B tambah 2C. Ada 6 nombor semuanya. 2A tambah 2B tambah 2C tambah 2A tambah 2B tambah 2C. 4A tambah 4B tambah 4C. Tio. Sekali lagi, Tio. 4A, 4B, 4C. Okay, guys. Okay, habis kelas So, thank you very much. Cikgu dah masuk dekat YouTube tau ini benda. Sekarang YouTube sudah kasih cikgu itu apa tu akaun AdSense. Google AdSense. Sekarang dia tengah progress. Sudah ada 4,123 orang. 4,000 Ihsan. 4123 dia punya nombor 4123 semalam punya lah. So sekarang Google sudah kasih saya satu permission suka buka Google account, Google AdSense. Salah orang makin lama 1,000 orang. Sekarang sudah naik lagi lah. Kawan-kawan saya semua toke-toke pun sudah ambil itu YouTube kasih anak dia baca. Okey, sesiap kita jumpa lagi tau. Okey, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Saya go. Baik.